Okay guys, hari ni kita berada di Spain. So ni kami punya Airbnb. Ni pintu masuk. Ni kita buat hostel. Ni pintu masuk. Lepas tu ni meja makan. Wah. Okay. Dan swimming pool. Tu ada swimming pool, boleh mandi. This is the apartment di sini. Lepas tu sebenarnya belakang sana tu ada pantai, but not sure di mana. Boleh nantilah baru kami explore. Lepas tu di sini dia punya ruang tamu, ada TV. Tapi sorry lah, saya pas sikit sebab terlekung sini. Lepas tu sini dapur. Tu sini ada. Satu sisi tu. Situ ada Atin yang pakai tudung dalam tandas. Sini bilik Atin Timah. Terus sini bilik aku dengan Nada. Biasalah tu, perempuan bersiap punya bilik. Okay, nantikan kami jalan hari ni. First day, aku baru sampai tadi pagi sebenarnya. Aku naik bus dari Toulouse. Diorang sampai semalam lagi. So itulah kami macam start lambat. Sebab sekarang pun sudah pukul 1.57. Fokus lah, fokus. Yeah. So apa plan kita hari ni? Kita punya tiba-tiba dia yang kena plan sama benda. Kita nak pergi Palau dalam Musika. Lepas tu kita nak pergi tempat tu punya tempat Lego. Saya punya tempat. Lepas tu kita pergi Sagrada. Lepas tu kita berbuka. Sekarang kami mau jalan pergi stesen bas. Berangin gila. Lepas tu di depan tu pantainya. Pusing lah, pusing. Yes. Betul ada pantai. Ada tahu kalau boleh nampak nanti jadi beda lah. Turunlah cepat gila. Aku dah malu nak encik. Okay, aku on the way ni. Okay. Weh, aku takut bodoh. Weh, takut. Guys, yang ditunggu-tunggu guys. Let's go. Cantik gila. Cantik nak mati. Yes, this is what I want. Guys, tengok ni. Oh my god. It's my dream. Dia cantik lah. By the way, secure the goods. Aku beli yang kecil dulu. Kecil je mampu. Yang besar baru. Shit. Cantik anjay. Dia cantik mati. Ada nak custom Lego. Kau record ke? Haa. Boleh pilih dulu, lepas tu baru Tulis nama? macam buruk tu. Agak lah, dia punya Pasal ada keluar weh. Cameron. Cantik gila. Sekarang dah dekat Sagrada Familia. Sampai dah guys. Okay, lepas ni kita orang nak pergi Asiatik. Kita orang nak tengok Maggi. Orang dari masak cili untuk berbuka. Jom kita orang bawa jalan-jalan Lego. Okay, sini stesen untuk buat Lego. Orang boleh pilih nak kepala warna apa. Nak kepala macam ni, nak kepala macam ni ke, nak kepala macam ni, nak kepala macam pakcik tu ke. So dia ada harga dia kat sini. Dia 3 per 8 euro. Tak faham tu? 3 untuk 8 euro. Boleh pilih kepala lah, macam-macam kepala. Ada miau. Miau. Fokus. Okay, kita tengok Ada tengah personalize. Hai. Tolong custom. Jom. Untuk siapa? Idris eh? Tak, ni. Lepas tu kita bawa lukis dia. Oh. Ambil yang macam Lukis lah. Lukis baju raya. Baju raya Ada. Wih, singlet. Untuk Aisyah, buat Aisyah. Siapa Aisyah? Anak buah? Medina? Medina.
Tak okey kan nama ni. Okay, Medina. Girly sikit. Lukis lah, lukis. Oh, lukis ni kena pakai tangan Ah, yelah. Okay. Seluar ni kalau apa-apa. Best. Macam mana? Puluk. Ni pen. Nak belikan orang lah. Untuk baju je. Letak kat kepala dia, kepala dia. Nombor 15. Jersey. Okay, Medina nanti dah besar tengok vlog ni tau. Gigi tau. Ni makcik-makcik yang tolong buat kitchen. Okay dah. Check out. Kami pergi menyelam guys. Pergi mana-mana cari asiatik. Okay guys, let's masuk K Beauty. Hello guys. Kau rekod ke? Ha. Kita orang dekat. Orang nak ambil gambar lah dah. Dekat Sagrada Familia. Lambat pula kamera ni. Apa cakap tadi? Macam mana manusia boleh buat ni? Kan. It's like mind blow. Temple ni mati sebab kena accident tram. Construction ni mula 1882. Lepas tu siap 1889. Satu Tempat tak ni sama. sama. Ada dua. Setiap penjuru ada signification dia. Tak harap bawa kan? Ya ke? Ya ke? Dia punya Kenapa? Korea? dah. Nah, guna dah mana-mana. Tu tu apa? Ya. Oh ya. Coklat dekat London tu pun RM10 tapi Sedap. lagi sedap dia ni enggak? Coklat apa weh? Strawberry. Oh, Tak muak coklat dia. kita orang makan dah kerah tu. Dah saya. Makan bihun. Tak tiba awak ni. Okay, saya mau pergi iftar. Masuk dulu, siapa nak masuk? Masuk lagi le. Cepat lagi dah. Nasi goreng RM2. Ya, tak suka tak tahu nak. Nasi goreng pun ada udang ayam. Nanti ambil minum dulu. Okey. Buat ni hari kita ada fresh pineapple dengan lime asam boy dalam. Untuk you buka pasal kasih cleanse dalam starter dulu. Starter. Tak ada starter. Dah starter terus makan. Okey, makan dulu. Sate ayam. Sate ayam. Penyet. Ayam penyet. 2. Okey. Nasi goreng sambal. Sambal lah boleh. Watan hor Watan tau 1 ah. dengan side dia bagi sambal sos. Sambal. Ya. Pedas kan? Pedas. Iya. Tak, nanti anti bagi you sambal yang lain. Okay, Pada for pedas wonton. ah. Okay. Kalau biasa kita cari, you orang siapa yang free. Okey. thank you. Alright, itu saja. Kalau nak makan kuih-kuih ada nyonya kuih dia ni ya. Okey. Terima kasih. Welcome tu. Kat London ni baik. Rasa apa? Apa? Rasa sayang. Rasa yang kat London ni baik dia punya aunty tu. Sayang sempit tu. Betul. Tapi okey, kita dapat tempat yang private kita. Asal kau tak sini? Ni kena marah. Ni. Straw dia lain-lain dia semua warna. Sedap. Refreshing. Panas ke? Panas. Nampak lah panas. Tak gambar ke ni? Kiri.
Nanti kita tengok jahat ke tak jahat. Okay guys. Okay guys, dorang take away kuih. Dia punya pandan tu, tak tahu apa nama dia. Bau macam... Oh, bau sedap doh. Bau sumpah kuih Melayu. Bau bingka. Bau Bau bingka doh. Jom ada. Makan. Ni sumpah rasa kuih talam. Apa? Seri muka. Bingka ubi. Oh, unbox apa yang dibeli dekat Lego tadi. Haul for today. We got from Lego. Tapi aku kasih keluar sebenarnya barangnya. Ni bag je sebenarnya. Barangnya apa? ada headpiece di sana. I bought this one, Ferrari punya. Terpasang. Memang tak lah. Dan dapat gift kereta Ferrari. Oh, ni kereta lemang. Ya kan ni lemang? Pala tahu je aku. Lemang. Oh, lemang. Lemang. Nama lah kot. Nama kereta juga. Lemang. Mang tangan. MANS. And we got for supper Wingstop. Dan ada pun ada beli Lego custom. So comel ada unbox lah. Ya, ni makcik ada beli ke? Untuk anak buahnya. Bukan makcik saya. Ada yang makcik. Okay, unbox. Ni kita boleh custom. Harga dia RM11.99 euro. So €12. So buka ni. Ada apa yang kita custom. Ada ni, ada comel. Lepas tu ada seluar purple. Lepas tu ada baguette. Tak tahulah buat ambil baguette tapi dapat dia. Tak tahu buat apa ambil baguette. Lepas tu ni nama Medina. Kenapa atas tu dia? Sebenarnya ni depan. Ni kita orang design. Ada Afika, Fatin, Fatimah design. Yeah, dengan belakang. Medina kalau dah besar. Ingatlah makcik-makcik ni. Support kita orang. 15 ni jadi dia. Okay, so sekarang kita akan pasang. Apa nak ni? Lepas tu ni seluar dengan baju kita pasang macam ni. Comel gila. Bukan kau lah Barbie. Weh, kau mencarut ni. Enggi bang. Dia macam ni. Comel kan? Comel. Ramen. Kau beli Maggi. Kau beli cili. Tu dekat. Tadang. Lepas tu ni sebenarnya stand dia. Oh. Bukanlah letak atas kepala macam tu. Faham. Ni ada kuda. Tapi sebenarnya dia ada 3 je. So macam jadi saya ingat macam ni. Jadi saya ingat macam ni. Faham? So tada. Comel gila. Love you. Saja nak beritahu aku beli Apa nama ni? kuda-kuda pun tak tahu doh. Dia ada nama dia tau. Bepang. Bepang tapi macam Variasi. Ya, Ada manis sikit. black sesame, ada tu je tu. macam Pipilah muka. Oh, lupa. Sedap. Lupa kita kena boleh letak baguette tu. Baguette. Nanti Medina besar sambung belajar kat sini. Apa ni tin? Kau jangan masuk kat ni. Bepang. Mana? Gula Let's unbox Wingstop. This is mango habanero. 12 pieces boneless. Ya. Mana dia tulis? Stiker pink tu apa? Mango habanero. Dia ada express ada. Kita pun ada. Aku rasa kita yang ni sebab kita sikit je yang mango habanero. Kan? Okay, lepas tu. Oi, berminyak. Ni garlic parmesan kami punya. Candace. And this is mango habanero korang punya. Macam mana tahu apps tu kita punya? Boneless eggs tak tulang. Okay. Betul ke? And ranch sauce. Tak Oh pernah. tak, satu ni Honey. satu ni honey custard.
Bukan kau, bukan kau. H-A-N-Y. Ini ranch sauce. Okay, jom. Kita makan. Ni dorang punya lah. Main Jojo. Aku rasa ni lah. Tak ada. Nak makan yang mana? That's it. Garlic parmesan. First. Kau ni giyan betul, sabarlah. Tak sabar guys. Kau belum buka eh? Dika, kasih tag yang video Lego. Boleh. Mana? Bodoh belum buka. Kau buat kat mana? Boleh ke? Post kat IG lah. Terbalik. Ya Allah, kau ni lapar betul. Kecilnya. Cok apa orang pakai? Oh, Kecil tu. right. Ke aku yang terlalu lapar. Dah, by the way kami sudah makan pun tadi tapi salah. Tak tahulah kenapa masih buat lapar. TikTok penat. Okay. Penat buat TikTok. Kau berlari. Bismillahirrahmanirrahim. This is garlic parmesan. Ni ranch sauce. Bismillah. Nampak? Dah. Suka? Huh? Aku suka kering sebenarnya. Apa sebab aku tak pernah makan kering garlic. So aku tak tahu. Ni exist. Cicah. Aku tak ingat sebenarnya yang kat Manchester tu aku dengan Nick boleh apa? Prefer vlog Manchester. Habanero 3. Tak makan shit lagi. Semantang bawa dalam ni. Kita ambil, aku ni tak nak makan semua jadi kita ambil yang satu ni kita separuh. Okay? Kalau kau kata-kata ni kau tak suka makan dia. Kenapa je? Aku duduk depan kau ni. Tak ada. Kalau aku nervous pun bukan sebab kau. Ni. Kau tak ambil dia. Apa? Aku cakap tadi. Wih, senang. Siraya. Kau nervous dengan abang tu. Biasa je kan? Biasa je nya. Rasa dia. Rasa je. Biasa dia. Biasa je lah. Oh, macam tu reaction dia sebenarnya. Rasa dia kan guys. Rasa dia. Oh, aku lagi suka garlic sebenarnya. Garlic palm. Tak dulu. Aku pun tak suka pam. Macam Ni kau makan time dah sejuk. Tak, kita makan macam panas lagi. Tuan hari-hari makan. Restart. Bila masa? Kat London. Aku suka nak ayam putih yang korang makan tu. Mana Oh, dia pergi Sedap London. bro. Bukan kau kata tak sedap ke? Dia besar gila babi tu. Dia macam bagi seekor ayam. Korang tambah flavour. Yang tu kan yang boleh tambah flavour kan? tak ingat tu. Rasa macam kedai Tak ada yang lain tambah. sebenarnya. Ya. Kenapa Chicken waktu lah kita aku pergi tahu. London tu tak tu lah? Tak tahu lagi kot. Time tu kan Pergi waktu duduk bocah lagi. Kesian. Pergi Aldi. Duduk jauh nun di sana. Sorry lah. Siapa yang book? Ada. Bukan lah. Gila. Dah tulis kan? Tut. Budak tut kan? Saya beli dekat kedai FCB apa? Ha? FCB apa? FC Barcelona. Ya. Sorry guys. FC apa? Fan club. Fan club. Football club gila fan club. Ni untuk adalah kita beli dua baju. Satu baju ni dengan satu baju besar matching. Yang ni berapa kan? 30 euro. Yang ni 23 euro. Lepas tu dekat kau cerita ke Sagrada Familia dalam ni? Tak. Tak cerita. Dia dekat Sagrada Familia saya beli magnet, fish magnet. Ada 6. Berapa tak? Nama yang tak ada pun. 6 euro something. Sinetron. Tu je, bye bye. Oh, guys.